Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita test drive Toyota Yaris GR Sport RS. So, yang ni bukan GR4, ni GR Yaris RS, yang mana enjin dia 1.5 NA GDI engine. Tapi yang ni paling rare sebenarnya. Yang ni hanyalah dipasarkan untuk Japan domestic market. So yang ni adalah betul-betul JDM. Untuk body luaran dia hampir sama dengan GR4. And then gear dia, kedudukan lever gear dia mengingatkan kita dengan tombol gear GR4, tapi variant auto lah rasanya. Kalau yang variant auto di atas sikit kan, yang GR4 tu. Yang ni tak tahulah nak cerita macam mana, tapi dia punya feel pemanduan dia cukup bagus. Dia ada pemanduan dia menggunakan CVT, Super CVT 10 speed, yang mana penghasilan kuasa kuda dia tu sekitar 136 kuasa kuda dan 145 Nm torque. Agak bagus untuk enjin NA yang bersisi 1.5. Selain dari itu, kereta ni didatangkan dengan 3 mode pemanduan, yakni normal, sport dan EI. Kalau dari segi sudut penjimatan minyak, of course lah yang ni sangat-sangat jimat lah dibandingkan dengan yang turbo tu kan. Sebab yang turbo tu untuk prestasi, dan yang ni pun untuk penjimatan. So dia punya purata kiraan dia, kalau kita memandu dengan agresif pun takat 12 ke 13 km per liter tu tak ada masalah. Untuk sound speaker dia, yang ni semua sound speaker original, tetapi dia punya feel dia tu rasa premium lah. Dia tak rasa macam kereta tu di downgrade kan tau. So dari segi dia punya bunyi dia, sound speaker dia walaupun original, dia infotainment dia biasa saja. Macam dia lane assist, brake crash, autonomous cruise control dia dah ada. So yang ni dia dah ada Toyota Safety Sense lah. Okay, untuk sound speaker dia cukup berbaloi pada saya, kalau boleh dengar. Ni original tau. Bass dia, vokal dia cukup. Cumanya dia kosong sangat lah. Dia tak ada channel pun tak banyak. And then dia tak ada macam yang latest teknologi, ada boleh dapat tengok YouTube ke whatever, tak ada lah. Dia just normal function. Untuk aircon dia dual zone, walaupun kita ni kecil saja, dia dapat dual zone. HUD, head up display ada, tapi digital in mirror tak ada. Dia ada shift and speed, semua ada So untuk safety dia, blind spot monitoring pun dah tersiap sedia. Untuk pemanduan memang rasanya tak ada masalah lah kereta ni, sebab dia tak rasa kikuk. Dia rasa macam kalau biasa bawa Vios, okay, dia macam tu. Cumanya yang ni dia lebih rigid sikit dia punya suspension dia, dan juga dia punya kontak dengan jalan tu sangat bagus. Dia punya kontak jalan dia tu memang lebih bagus. Comfort dia ada, walaupun dia punya suspension dia agak rigid, tapi dia comfort tu masih ada. Dia tak macam, kalau kita tengok macam mana nak cerita, dia tak sama macam Vios GRS, bukan. Bukan. Dia memang special tune. Dia bukan dengan Yaris pun tak sama. Dia lagi hebat daripada Yaris biasa 1.5 tu. Yang ni lebih okey lah, walaupun enjin dia 1.5, tapi dia bukan kod enjin yang sama. So kalau yang mana berminat nak dapatkan kereta ni, kita ada 2021 dan 2022. Kalau 2021 kita jual dengan harga 137, yang 2022 kita jual dengan harga 141. So kalau berminat nak dapatkan kereta-kereta macam ni, boleh hubungi saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil, carikan grade original, mileage original, dan duty bayar penuh. So sampai sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan follow. Bye bye. Assalamualaikum.